Yang terakhir. Beria. Oh, yang ini. Tangkap gambar. Yang ini beria, Chaplos bersusun menjawab dan menghentam lah. YB, saya selaku tak siapa-siapa nak bagi pandangan atau nak meneka lah kenapa YB buat macam ni. Sebab ramai yang kata ala YB takkanlah nak petty sangat benda macam ni. Tapi saya awal tengok kan, apa hal Rafizi macam ni. Tapi bila saya fikir, bila saya teringat YB banyak cakap kan, kita terlalu banyak menyembunyikan perkara-perkara yang sebenarnya tak baik, tabiat yang buruk dengan benda-benda yang bagus. Contohnya YB pernah bagi contoh dalam podcast episod ke-5 ke ke-6 tentang hadiah Hari Guru kan. Kononnya kita nak hargai orang itu hari guru, tapi kita dah instill budaya bodek, yalah nakkan sesuatu dengan bagi benda dari awal, dan besar-besar lektor lah. Macam ni saya tengok ini pseudo intellect. Mungkin lah. We can't even tell whether it's pseudo intellect ke tidak, because dia hanyalah gambar. Dan juga mungkin politik gambar, tapi disulamkan dengan benda-benda yang murni. Oh, ini budaya baca, bagus lah. Tapi dia ada budaya yang buruk di sebaliknya yang disorokkan. No, saya komen itu kerana ia perlambangan dan bukti bagaimana banyak perkara yang saya kritik tentang budaya politik di Malaysia, iaitu form over substance. Kan, jadi budaya ilmu ni maksudnya begini, kita membaca dan kita dapat ilmu itu, dan kemudian kita praktikkan ilmu itu. Ada 2-3 cara nak praktikkan ilmu lah. Sama ada contohnya kita berjaya menguruskan sesuatu itu dengan baik, idea baru yang kita bawa dan kesan itu memang boleh nampak daripada hasil kerja kita, ataupun kita menyampaikan ilmu itu secara terbuka, secara ilmiah sehingga dia memandaikan orang lain, maka kita memanjangkan ilmu itu. Itu budaya ilmu. Itu sebenarnya substance budaya ilmu. Tapi yang kita ada sekarang ini ialah ada the form over substance, yang bermakna performative culture dalam politik kita, baca buku, ambil gambar, buat sesuatu kena ada video. Hasil kerja tu belakang kira ada kesan ke. Akhirnya dia mewujudkan satu budaya yang mana orang berlumba-lumba untuk berlakon. Dan daripada berlumba-lumba untuk berlakon itu juga berlumba-lumba untuk meniru. Kalau Anwar Ibrahim atas kapal terbang baca, budak dia pun semua kena macam itu. Dan selain daripada meniru, akhirnya dia jadi membodek lah. Kan? Jadi dia langsung tidak menggambarkan sebenarnya apa makna budaya ilmu yang lebih penting, kan. Kalau yang buat ini adalah seorang budak biasa, dia tak ada isu lah. Tapi ini ialah seorang ahli politik yang cuba memaparkan imej cendekiawan. Sedangkan kalau begitu, dia tidak berlaku adil kepada pakar-pakar dan cendekiawan ilmiah lain yang bertungkus lumus membina ilmu, menyampaikan ilmu, cuma mereka bukan datang daripada budaya ambil gambar, post, kan. Jadi selalunya macam kau cakap lah, masalah orang kita ni dia very skin deep tau. Dia tak nak fikir benda-benda yang payah ni, kesan-kesan perkara. Apabila seorang ketua angkatan muda sebuah parti pemerintah mempromosikan budaya form over substance, form over substance ni lah yang akhirnya boleh membawa kepada rasuah contohnya, kan. Everything is about form. Kereta kena besar, orang kena ramai, baju kena mahal, nampak kena hebat, speech writer kena hebat-hebat, semua tu kena dibayar contohnya. Sedangkan kalau kita mempertahankan budaya yang sepatutnya, iaitu substance over form, semua orang tahu bahawa membina ilmu, prestasi kerja kita, ini semua ambil masa yang panjang, dan kita memang kena buat, dan jangan bimbang, tak payah nak tunjuk, kerana akhirnya orang boleh nampak sendiri. Okey, baik. Jadi
Saya pun dah tak ada soalan, baby. Terjawablah soalan saya. Cuma kita kena satu malam aku kena tengok dia membaca Tony Blair on leadership. Dan itu sahajalah kita punya beria pada So malam nak kena ini. pilih ke? Nak kena pilih, baby. Kita ada mana lagi? Kena bagi Chittagong aku. Kena bagi tahniah. Chittagong. Sebab ni aku belajar mengenai Amharic. Aku pernah sampai ke Ethiopia sekali. I've been to Addis Ababa. Tapi aku tak ingat, betul lah, aku tak ingat dia punya alphabet to Amharic. And I remember dulu masa kita, masa Petronas nak mula-mula masuk Ethiopia, nak kena pergi, and saya nak kena pergi tu kan. Dan kami nak kena buat audit tax. Kita nak audit operasi di Ethiopia tu, memastikan dia betul-betul mematuhi amalan percukaian, dan juga untuk memastikan orang kata asas percukaian yang digunakan oleh Petronas itu menguntungkan Petronas lah. Masalahnya semua undang-undang dia, semua tax return dia semua dalam Amharic. So yang paling kaya masa itu aku ingatlah adalah translator. Sebab nak kena translate tu daripada Amharic kepada nak translate kepada English, sudah kami bacakan tebal nak mampus kan. Aku tak pernah terbayang lah satu hari aku tengok balik Amharic alphabet ni, tapi dalam bentuk cyber trooping. Okey, baik. Okey, tahniah kepada orang dari Amharic dan Chittagong. Kita terus